Hai semua. Boleh kita start? Okey, selamat pagi semua dan selamat datang ke booth GV ya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. So, hari ini merupakan satu detik yang sangat penting bagi kami kerana kami bukan sekadar melancarkan helmet baru, tetapi kami memperkenalkan evolusi baru dalam pelindungan penunggang motosikal. Di GV, kami percaya bahawa helmet hari ini bukan lagi sekadar aksesori keselamatan. Penunggang masa kini melakukan 3 perkara dalam E3.1 Aria Neo, M35.1 Scudo 2 dan 52.0 Full Face Helmet Double Visor. Ketiga-tiga model ini telah mendapatkan homologation ECE 22.06 Aria Neo. Okey, model ini direka khas untuk penunggang urban dan penunggang harian. So di Malaysia ramai pengguna motosikal setiap hari dalam okey, dia datang dengan 3 color variant. Color metallic silver, dark grey dan solid black. So pada pendapat saya, helmet ini adalah sangat sesuai untuk penunggang yang mahukan helmet moden, ringan. So sekarang inilah M32.0 Full Face Helmet Double Visor. Helmet ini direka untuk karakter hari ini. So M35.1 seterusnya. So mungkin ramai sudah mengenali model M35.0. So kita sudah di pasaran lebih kurang 35